Dia perabot semua kan. Melampau guys. Dia dah melampau guys. Dah melampau guys. Dah melampau guys. Dah lampau. Dia dah main tarik-tarik. Dia dah main dah. Kita Assalamualaikum guys. Welcome back to my Abi channel. Hari ni Abi nak cerita satu cerita kisah. Kisah lagi kan. Toyol. Abi tak pastilah kan nak cakap macam mana. Rumah Abi ni rumah apartmen tau. Jadinya tiap-tiap malam dalam pukul 12, 1, 2 macam tu mesti dengar macam orang tarik perabot, orang main guli, lepas tu macam bertukang kan. Jadinya Abi kepelikan setiap malam. Tak adalah setiap malam, dalam seminggu tu 4 kali, 5 kali kan. Tapi dia ada gap. Besok bunyi, lusa tak bunyi. Jadinya Abi macam kepelikan. Okay, untuk pengetahuan korang, Abi dah check dekat atas tak ada orang guys. Rumah Abi ni 5 tingkat. Takkanlah atas lagi punya orang kan, sebab bunyi dekat. Macam Abi tingkat 2, yang dengar tingkat 4. Jadinya tingkat 3 tu tak ada orang. Maknanya atas pada rumah Abi lah. Jadinya Abi macam kepelikan. Abi cubalah pergi tengok kan, takut orang bawa pindah ke apa ke kan. Abi tengok macam tak ada. Katakanlah nak logik akal pindah 2-3 pagi, takkan seminggu tak habis lagi kau penggau barang. Lagi satu, tengah malam. Kau pahal mindah-mindah barang ni tengah-tengah malam. Okay, Abi sebenarnya toyol ke Abi tak pastilah kan. Kenapa Abi cakap berkait rapat dengan toyol ni, sebab Abi ada baca benda yang selalu bunyi di atas rumah kita ni kan. Ya, main guli ke, alih-alih perabot ke, selalunya benda tu toyol. Takkan orang lama ada bela toyol. Setahu Abi orang lama Cina. Kau Cina main toyol lah pula kan. Jadi Abi jadi macam kepelikan di sinilah kan. Macam ada something wrong somewhere yang macam pelik kan. Abi buat tak tahulah mula-mula kan. Tapi bila baby dah start takut tidur bilik, nak pergi toilet pun takut, nak pergi dalam bilik sekejap. Okay, jadinya apa tadi? Habis lupa. Sekejap kita sambung lagi. Okay, jadinya Abi dah meremang dan seriau sekarang ni. Tak tahu kenapa tiba-tiba sekarang siang tapi hujan renyai-renyai. Agak gelap jugalah kat luar tu. Jadinya macam ada something wrong yang tengah perhati je Abi sekarang ni kan. Tak apalah, tak kisah, Abi tak kacau dia pun. So berbalik pada cerita tadi. So macam pelik kan, malam-malam buta kau alih-alih perabot semua kan. Semua kan. Harap masuk dalam Abi punya video ni. Harap masuk. Kejap, Abi pergi tengok. Kenapa kena cerita pun dah tak senang dah guys. Sekejap Okay guys, korang boleh saksikan apa yang berlaku di rumah Abi. Ni jatuh tadi, yang korang dengar tadi bunyi ni. Dia dekat situ kan. Sorry lah, rumah Abi kotor sikit. Dia kat situ. So it's okay, mungkin angin sebab sekarang tengah hujan kan. Okay, kita teruskan. Dulukan. Saya pernah bertanya pada Tok Imam dan orang tua tentang wujud toyol. Banyakkan mengatakan ada, tapi saya tetap tidak percaya. Benarkah toyol itu ada? Boleh ambil duit orang? Kalau benar dari makhluk ada toyol ini, adakah dia jin syaitan? Terima kasih. Toyol ni nama yang diberi. Dia ni adalah daripada syaitan.
Syaitan apa dia? Jin yang jahat. Kerana orang Melayu panggil jenis-jenis ke keluarga hatu. Hatu ni bukan roh orang. Syaitan. Dia tu kata hantu syaitan, tu panggil atah tafsir. Mula sebut hatu, mana tafsiran dia? Syaitan. Dah boleh ambil duit orang jika Tuhan izin. Tak izin, dah boleh ambil kepeng. Nampak tak? Pasal dia hanyalah jin yang jahat. Nak, maknanya jin yang jahat pelindung dia, ada benda Allah Ta'ala. Nak, dia wujud. Dan tak sebutlah Quran toyo, tak sebut syaitan. Toyo hari ni nama kita nak panggil. Pasal kalau dulu panggil toyo dah. Nak, orang panggil toyo lah. Okay. Okay, harap angin lah kan. Dia dah start tak agak melampau lah sekarang ni kan. Start sejak Abi buat konten hantu ni kan, macam-macam berlaku di rumah Abi ni kan. Jadi Abi tak nak rasa curiga ataupun cepat wasangka gitu kan. Itu sama balik. So korang fikir logik akal, dalam 3-4 pagi, 2 pagi, 1 pagi kadang-kadang ada bunyi orang kat atas rumah Abi tu. Takkanlah kau pindah rumah ataupun nak berkemas. Tapi kesimpulannya memang tak ada orang guys. Jadi Abi anggap itu toyo lah. Siapa lagi yang buat main-main ni semua tu kan? Siapa lagi yang kata yang nak main malam-malam buta, main gulis semua kan? Malam buta, main gulis semua kan? Kali ketiga kali dia bunyi lagi, Abi end live. End live pula, tutup. Okay guys, mungkin bunyi langsir sebab ribut kehujanan di sini. Okay, kat mana tadi? Okay, dia bunyi-bunyi main guli, tarik kerusi, lepas tu macam orang menukang kan, pukul 2-3 pagi. Abi rasa kan, kalau one day Abi nak ajak abang dengan adik, kalau baby berani sekali, Abi nak naik atas, Abi nak ketuk. Kau 2-3 pagi kau buat apa kan? Abi nak kita rejah lah konon-kononnya kan. Tapi Abi yakin dah pasti rumah tu memang tak ada orang. Jadi siapakah yang berada di atas rumah Abi? Kita sama-sama saksikanlah. InsyaAllah ada rezeki nanti Abi buat. Abi buat. Abi ingat, korang ingat Abi tu abang ni, Abi buat. So jadinya kita tak boleh takut dengan orang, kita kena takut dengan Allah saja. Abi akan insert lah macam mana rupa-rupa toyol ni dan hantu-hantu yang suka mengusik ni kan. Suka mengusik ni kan. Melampau guys. Melampau guys. Dia dah melampau guys. Dah lampau. Dia dah main tarik-tarik. Abi punya reset lah pula. Tengok tu. Dia dah main dah. Okay, tak apalah guys. Kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, komen dan share. Yang mana dah subscribe, yang mana dah komen, yang mana dah like, Abi sangat hargai. Semoga korang pun dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki, kan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa di next video akan datang. Abi akan cuba buat kajian pasal ni. InsyaAllah Abi akan buat lagi video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.